Welcome back ya. Ini adalah bahagian ketiga bab 9 tingkatan 2. Laju dan pecutan. Okey. Dalam sesi ini kita akan lihat graf jarak masa. Okey, graf jarak masa. Ini akan membantu kamu untuk memahami bab 7 tingkatan 4, graf gerakan. Okey, ini adalah asas kepada bab 7 tingkatan 4. Alright. So let's look at your graph jarak masa. So graf jarak masa tu apa yang penting kamu perhatikan ialah paksi X dengan paksi Y. So paksi X itu mewakili masa, peredaran masa. Alright, dan paksi Y adalah untuk jarak. Alright, paksi Y adalah jarak, paksi X adalah masa. So ini adalah graf jarak masa. Ia juga dikenali sebagai graf jarak masa ya. Alright. So, apa yang kita dapat lihat dalam graf ini? Dalam graf ini kita akan lihat satu garis lurus. Okey, garis lurus. Garis lurus ini mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa. Apa maksud dia? Okey, contoh. Sesuatu objek atau benda bermula di sini. Okey, bermula di sini. Dan dia mula bergerak. Okey. Bila dia mula bergerak, apa yang kamu perhatikan ialah masa beredar. Okey, masa beredar. Right? Masa beredar. Bila masa beredar, kenderaan itu, graf ni menunjukkan kedudukan yang baru. Jadi masa sekarang katakan dari T telah sampai ke T1. Jadi pada T1, berapa jauh kenderaan itu sudah bergerak? Boleh kita lihat di sini. Okey, so di sini adalah J, jarak mula. Ni adalah jarak sekarang. So, ini yang dibandingkan. Bandingkan perubahan masa dengan perubahan jarak. So, graf jarak masa itu sebenarnya menunjukkan kadar perubahan. Ya, kadar perubahan. So, kalau kamu lihat soalan kadang-kala, dia akan tanya apakah kadar perubahan jarak terhadap masa. Jarak terhadap masa bagi sesuatu objek terhadap masa. So, kadar ini adalah sebenarnya laju. Dan laju ini diwakili oleh graf garis lurus ini. Maka, kalau kita ambil jarak di titik ini, kita ambil jarak J1 bahagi dengan masa T1, kita akan dapat laju. Oleh kerana graf ini adalah satu garis lurus dan kita tahu bagi garis lurus, kecerunannya adalah malar. Kecerunannya tidak berubah. Jadi di mana-mana kamu ambil, mana-mana titik kamu ambil pun, kadar perubahan jarak terhadap masa ataupun laju mestilah sama. Kerana itu adalah salah satu sifat bagi garis lurus. Kecerunannya adalah malar. Okey. Jadi di sini kita boleh lihat kecurunan bahagian ini. Katakan kita ambil bahagian ini. Apa yang kita perlu buat ialah untuk menentukan kecurunan. Formula untuk kecurunan adalah jarak mencancang bahagi jarak mengufuk ataupun perubahan mencancang bahagi perubahan mengufuk. Right? So perubahan maknanya ada dua nilai. Kamu kena cari beza dia. Okay? Asal dengan baru. Ambil nilai asal. Nilai asal katakan di sini. Tolak dengan nilai baru iaitu koordinat X. Koordinat X dengan koordinat Y. Right? So basically ini adalah graf jarak masa. Bagi tingkatan 2 setakat ini kamu tahu pun dah cukup dah. Nanti tingkatan 4 kamu akan tahu lebih mendalam bagaimana nak tafsirkan graf ini. Jadi apa yang perlu sekarang ialah kamu tahu ialah paksi Y mewakili jarak, paksi X mewakili masa dan graf garis lurus itu mewakili laju ataupun kadar perubahan jarak terhadap masa. Alright, tak berapa susah ya.